RM4.25 juta disediakan untuk merangsang pertumbuhan industri pertanian dan asas tani sekaligus mencapai hasrat kerajaan yang mahu muncul sebagai Belanda Malaysia, negeri pengeluar utama makanan negara. Bajet tahun 2010 memperuntukkan sebanyak RM12.500.000 kepada Jabatan Pertanian. Jumlah ini telah bertambah sebanyak RM1 juta bagi menggalakkan pelbagai projek membantu para petani menambah kawasan-kawasan tanaman dan meningkatkan hasil keluaran padi, jagung, nanas dan sayuran-sayuran. Kita telah buat brainstorming dan kita keluarkan kita punya roadmap dengan izin. Plan Hala 7 Pertanian Negeri Kedah Dalaman 2007-2015. Antara tanaman fokus kita yang Muhammad Datuk Speaker ialah padi. Ya, padi. Dan untuk ini dalam kawasan Mada memang kita letakkan setaran ialah 10 tan 1 hektar. Dan luar kawasan Mada 4,5 tan 1 hektar. Dan untuk padi ini juga yang Muhammad Datuk Speaker setelah saya ingin sebutkan oleh kerana sebahagian besar kawasan Mada ini adalah dalam negeri Kedah. Jadi banyak disebut dalam perbahasan tentang bekerjasama, memastikan bahawa di negeri Kedah ni dapat kita berganding bahu. Kubah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan telah sebut rasa gembiranya Kubah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan dengan hubungan baik dan intim antara kerajaan negeri dengan kerajaan persekutuan. Dan saya rasa ini perlu kita enhance lagi dengan izin apabila Mada yang sebahagian besarnya adalah negeri Kedah, tetapi kerajaan negeri tidak dihubungi ataupun tidak dikonsult dengan izin dalam banyak perkara yang dibuat dalam Mada. Kemudian tanaman jagung yang Maksud Speaker adalah antara tanaman yang menjadi fokus dan kita mensasarkan pada tahun 2015 jagung 2,000 hektar kita sasarkan untuk jagung makanan haiwan, 2,000 hektar untuk jagung segar dan 50 hektar untuk jagung cawan ya, macam yang kita nampak itu. Yang menarik satu lagi yang Mak Speaker ialah tanaman nenas. Tanaman nenas negeri Kedah ni kita juga mensasarkan 4,050 hektar menjelang 2015. Kita dah cuba dalam Festival Kedah Sejahtera baru-baru ni bagi tuanku rasa antara keduanya kita abak yang mana satu, rasa yang mana ni jadi tuanku pilih Morris Kedah. Sebab manisnya, rangupnya dan harumnya bila dia masak. Dan kita telah pun hantar sampel seperti yang diminta oleh pihak di Holland. Kita dah hantar sampel ke sana, nampak positif. Kita sedang merancang dalam kuantiti banyak mana yang mereka nak untuk kita mula menghantar Morris Kedah ke luar negara, insya-Allah. Macam nenah tadi tu. Nang nah. Nenah kan nang nah. Orang Kedah panggil nang nah. Dah belah kedua pun tu kan. Apa nama? Ni pasal nak hantar pergi Holland ni. Jadi nak hantar pergi Holland ni sudah tentulah dia beribu-ribu hektar nak ditanam. Ataupun berpuluh-puluh ekar. Jadi di mana yang dah ada pilot project Nang Nah ni yang ditanam di negeri Kedah. Terima kasih Pedu. Yang Mak kita dah ada lebih kurang 1,200 hektar yang dah pun ditanam di negeri Kedah. Dan kebanyakannya sebutkan tadi adalah sekitar Sungai Petani dan ke selatan. Dan kita sasarkan untuk kita dapat sehingga 4,050 hektar bersamaan lebih kurang 10,000 ekar. Jadi insya-Allah kita akan jadikan ini sebagai salah satu daripada tanaman yang menjadi fokus kita yang bakal memberikan ulangan yang lebih baik. Itu yang bottom line yang dengan izin kepada petani-petani kita. Dan kalau sekiranya dengan menghantar ke luar negara tu hasil mereka adalah lebih baik, kita akan pergi ke arah itu insya-Allah. Satu program baru akan dilancarkan tahun 2010 iaitu program memasyarakatkan aquaculture. Kerajaan akan menyediakan inisiatif atau modal awalan kepada usahawan tani tempatan untuk mencuburi secara komersial ternakan ikan keli dan ikan tilapia di Kedah. Usahawan ini akan dibantu oleh JLC untuk Kedah Aquaculture Sdn Bhd secara kontrak farming senilai RM1 juta telah disediakan pada tahun 2010.
Kerajaan negeri telah memperuntukkan sebanyak 8.75 juta ringgit bagi membiayai kos operasi dan pengajaran College University Insaniah Queen dan sejumlah 11 juta ringgit lagi bagi membiayai kos awalan projek pembinaan kampus tetap di Kuala Ketil. Tapak seluas 830 ekar telah disediakan oleh Bina Darul Aman Sdn Bhd. Kontrak pembinaan telah ditawarkan kepada Kedah 1 Sdn Bhd dengan nilai kontrak sebanyak RM330 juta. Kerja-kerja fizikal telah bermula pada 23 Disember 2009 yang lalu dan dijangka siap pada September 2012. Jangka panjang dalam melahirkan modal insan yang berkualiti, progresif dan berakhlak bermula dari peringkat prasekolah lagi. Bagi menggalakkan program perbelanjaran panjang hayat, Kerajaan negeri menyediakan RM4.2 juta kepada Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Kedah untuk menyediakan bahan bacaan di semua perpustakaan awam dan perpustakaan desa. Dalam menghadapi persaingan dunia pendidikan masa kini, kerajaan negeri sama sekali tidak mahu ketinggalan. Sebanyak 28.5 juta ringgit disalurkan dengan tambahan 2 juta ringgit bagi pembiayaan kos operasi Maktab Mahmud. Para pelajar di Institut Pengajian Tinggi, kerajaan negeri menyediakan pinjaman pengajian tinggi kepada pelajar yang berkelayakan. Bagi maksud ini, sejumlah RM2 juta disalurkan kepada Lembaga Beasiswa Negeri Kedah. Pada pelajar yang mencapai kecemerlangan, kerajaan negeri telah menetapkan dasar untuk menukar pinjaman pada beasiswa.